Lepas tu kita ingat bila cerita buruk orang, Nabi kata kalau berzina Tuhan ampun, ngumpat Tuhan tak ampun. Sebut dalam hadis sahih. Berzina, ramah dah dia berzina, 18 orang datang dah dia berzina. Umur-umur dia pun bertaubat pada Allah, Allah ampun on the spot. Tapi mengumpat, Nabi kata tak ampun, melainkan dia kena khabar ke orang yang diumpat, minta halal. Susah tak? Susah. Nak? Manusia ni dia bila hati dia kotor, dia suka cerita buruk orang. Kalau hati dia bersih, dia tak suka cerita. Jadi kita nak kenal hati kita kotor atau bersih, kita suka cerita buruk orang. Ataupun kita cupang dengar, kita boleh tahulah hati kita bersih atau kotor. Nah, batu kalau kita pergi rumah orang, kita cerita benda baik orang, orang tak mau dengar. Assalamualaikum Cik Ani. Waalaikumsalam. Lama tak tengok hang. Mai. Oh, Cik Ani pun duduk. Apa cerita lama tak main? Hang takkan tak tahu lagi. Nampak? Apa dia? Itulah bini tu imam tu hak baru tu. Dah apa hal? Dia pagi-pagi nak habaq hang bangun pukul berapa? Pukul 5. Lepas tu bangun pukul 5, dia buat ayat anak dia nak pergi sekolah. Lepas tu dia siap beg apa semua, dia pergi hantar anak dia pergi sekolah. Dah lepas tu cerita, dah lah dia balik hantar anak, dia sapu rumah. Lepas sapu rumah, dia buka reban ayam. Bukan lepas buka reban ayam, dia masuk balik. Dia tidur sekejap, pukul 9 dia pergi pasar cari ikan. Hang ni cerita apa lagu ni? Suka tak dengar cerita gitu? Suka tak? Tak suka lah. Tak ada sensasi. Nampak? Sebab tu cerita baik hal orang kita tak suka dengar. Pasal hati kita macam air lokang. Betul tak? Hati kita kotor. Faham? Kita nak cerita buruk orang. Nampak? Assalamualaikum Cik Ani. Waalaikumsalam. Lama tak tengok Lijah. Makin kembang aku tengok hang tadi. Nak? Apa cerita? Hang tak tahu lagi. Apa? Tu imam surau kita tu. Apa? Kahwin dengan janda. Tu dia. Hang tahu mana? Tahu lah. Tangkap basah. Duduk. Nanti aku buat ayat kopi. Cerita buruk orang, siap buat ayat kopi. Betul tak? Seronok tak? Kita ni masyarakat yang jahat. Batu orang kahwin, mesti kita kata laki dia putih, bini dia hitam. Hitam. Nampak? Macam tak ada orang lain buat bini. Aku tengok macam minyak tak. Nampak? Dosa saja. Apa kata Alhamdulillah jodoh dia. Laki handsome molek, bini gemuk macam pala lori tubuh dalam. Dia gemuk sungguh apa. Nampak? Macam mana dia kenal aku tak tahu. Aku tengok macam bapak gajah. Dosa. Masa apa? Dalamang fi qulubihim maradun. Hati kotor, hati berpenyakit. Kita lah tu. Nak bini tua pula laki muda. Ada tu main bomo. Nampak? Budak dah. Patut kata Alhamdulillah. Tengok siapa suka walaupun perempuan yang umur 50 dah, Allah jodohkan dengan laki-laki umur 24 tahun. Alhamdulillah. Ada tak kata gitu? Tak ada. Pasal hati kita kotor, jiwa kita kotor. Faham? Jadi bersihkan balik. Ada berlaku je kejadian hal orang lain, kita nampak dengan husnuzanni. Nah,